Untuk episod kali ini, kami berpeluang merasai pengalaman berkhemah di sebuah campsite yang dikelilingi suasana hutan yang masih menghijau. Lebih menarik lagi, sepanjang kami berada di sini, hanya kami sekeluarga sahaja yang berkhemah. Hanya berjalan kaki beberapa minit sahaja, anda sudah boleh menikmati sukan air terjun yang jernih di tengah-tengah alam semula jaya. Inilah latar perang Waterfall Campsite. Sesi meneruskan lagi ke campsite. Tapi sebelum tu kita pergi makan dulu. Kita tengok padu ke tak padu kedai ni. Ada ikan perkasam katanya. Kita kasih kenyang ini perut dulu. Jom. Okey, kita dah sampai kat kedai ni. Memang tengok dekat Google review tadi guys. Memang padu. Kita try dulu sebab dia bayi talam-talam. Jadi kita try makan tengok macam mana. Biasanya orang makan sayur, dia ada gulai lemak, dia ada ikan goreng dengan ikan perkasam. Oh, ikan perkasam ni ikan apa? Ikan loma. Ikan loma ya? Ikan apa? Tenggalan dengan loma. Ikan tenggalan. Biasanya orang tenggalan. Dah sampai lok kampung kita, perkasam. Ikan apa tadi ni? Loma. Bukan, perkasam loma ni. Ikan apa nama ni? Ikan goreng. Ikan goreng. Ada cakap tadi, lupa. Ikan apa? Tanglung. Apa je. Mantap. Aduh. Tak tunggu lama ni. So kita nak pergi ke campsite. Okay, disyorkan makan kat sini. Nanti korang boleh datang sini Selepas menikmati hidangan dalam dulang yang memang padu, kami teruskan perjalanan ke Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Banyak juga artifak seperti peralatan batu, tembikar dan pelbagai tinggalan yang menunjukkan bagaimana kehidupan manusia ribuan tahun dahulu. Di sini memang banyak benda menarik untuk diterokai. Galeri ini menceritakan sejarah awal penempatan manusia di Malaysia, termasuk penemuan rangka perak man, iaitu rangka manusia prasejarah paling lengkap yang pernah ditemui di Asia Tenggara. Memang berbaloi singgah kalau minat sejarah atau nak tambah ilmu. Bila tengok sendiri baru terasa betapa kayanya warisan negara kita. Coffee this way. Ya, kakak. Oh, suap. Bukan sauk. Apa yang nama yang tadi tu apa? Tahun apa? Sauk. Sauk ni suap. Macam. Saya udah apa? Cantik. Mereka rasa bersatu itu lebih ikhlas. In 400 meters, turn right to stay on Jalan Lada Province. Oh, tu lain. Nata perahu dusun. Ni terletak Jannah by the river. Oh, ada campsite juga. Mobil 3 nak sungai. Wow, ketiga kat sini. Minat datang perahu. Wih.
Allah. Ya Allah. Ya. Ramai orang lalu tau jalan ni. Macam ni. Aku rasa macam nak baring ni. Allah. Ya Allah. Tapi kenapa ya? Nanti ke atas. Ya Allah. Tiba-tiba rasa macam Astagfirullahaladzim. Jangan dia. 200 meters, you will arrive at your destination. Ni lah tak perahu. Macam saitnya lain pula. Puan dia. Kiri. Cabar campsite. Dua-dua campsite. Cabar. Parking kedua lah ni. Parking kedua. Mana tapak 9 dia? Nembus. Dengar dia cakap. Kanan dulu. Sampai. Seram dia punya ni. Parking dia. Apa tu? Ini pasti yang kecil. Ini anak. Ni. Ini baru betul. Baik. Ini baru betul. Oh.
kita pergi mandi sungai. Mari ahli-ahli semua. Okay, dikabarkan depan ni ada mini waterfall. Jom kita pergi tengok. Cantik ke tak cantik? Harapan kita cantik nampaknya. Ini betul-betul epicnya air terjun ni. Memang betul-betul jernih kat sini. Memang ikan tu lalu lalang. Dia dekat dengan kemah kami tu ada kolam. Okay, so kita ke air terjun ni dulu. Lagi baru kita ke kolam. Ni kemah. Betul-betul depan kemah je. Jalan Fan. Dah sampai. Ini dia macam kolam kat sini. Boleh tengok. Macam kolam. Memang menarik. Pandai. Pandai. Dia pergi dekat water slide. Pergi kat sini je. Boleh naik. Lagi sekali. Dalam dekat sini besar juga. Sangat besar. Nampaknya boleh tidur atas ni. Apa tidur dah tu? Dah. Luas tapak sini. 16, 17. Malam sudah memang. Tu cakap ada tapak. Oh, inilah tapak 18.
Luas ni. Tapak 18. Tapak 18 besar betul. Oh. Itu pun baca apa ni? Cantik. Dia lelaki ni juga. Ini tapak 19. Betul-betul depan sungai ni. 18-19 Rumah depan sungai. Lupa dia tapak ni. Plug point pun ada kat sini. Tapi tengoklah, kalau turun sini dia tak Hmm. sampai sungai. Ini buatlah. Oh. Ini memang best. Ikan. Mana? Tu. Apa dah bergerak tu? Ikan penuh. Tapi kesian dia kotor. Itu kan kotor. Dia macam ni. Dia sebab dia tak terusik tempat ni. Nampak ikan berenang-renang. Sekejap, tadi dia orang usik. Siapa dia masih tadi? Kita berjumpa dengan owner campsite kita. Ha? Pusing-pusing tadi. Yang mana? Kau tengok ada tak? Dari mana? Daripada semenyi. Oh, ini. Itulah. Tadi pusing pergi tapak 18-19 tu. Tengok orang padu tu 19 tu. Tapi nak menurun. Kalau kau menurun memang kita orang tolong. Oh. Memang tak tergamak dia. Memang kita orang tolong. Ada tolong okey lah. Ada roda 3 bawa sampai bawah. Pulang nak ke bawah tu ke juga atas. Oh, tapi memang win betul tu dengan ikan kat situ tu. Ada? Ada. Biji apa? Tak ada biji apa? Rantan. Tapi situ kena power win apa kan? Betul ke? Oh ni betul. Dia bujang. Dia kejap lagi pukul 5 tengah, pukul 3 ke 4 lah, dia fikir anak dia kena. Dia sendiri, tak cerita. Bismillah. Kan sini nugget tadi yang boleh turun. Kita nak nugget dah. Boleh turun. Takkan nanti dah jadi. Ini bukan. Menu malam Maggi. Maggi kari dan camping. Berpisah tiada. Tapi sini malam tak payah buka kipas lah. Memang ada angin, memang bertiup. Memang orang kata sejuk lah malam. Lepas maghrib tadi memang sejuk. So jangan risau. Malam tak ada kipas. Kita makan apa tu? Lagi. Sedap. Jadi apa? Tak ada.
Oh, healthy food ke tu? Kenapa kau makan? Tak sedap. Ha? Tak sedap. Too spicy. Too spicy. Kenapa saya warna purple? Dah habis bateri lampu tu barang. Putih. Kuning. Apa lagi? Kecut lah. Benar. Amin. Kopi ni bau vanila. Kopi vanila ni. Selamat pagi guys. Okay, hari ni kita nak pergi ke air terjun. Sekejap, duit bawa. Tak bawa. Bayar. Ada ni tak? QR ni. QR. Okay. Duit tak tahu. Duit tak bawa. Rasanya kena bayar kat situ. Kita pergi air terjun Latar Perahu. Kita tengok padu ke tak padu dia punya air terjun. Tak jauh pun daripada campsite. Daripada campsite kita ni tak jauh. Boleh jalan kaki je. Ni ikan. Dengan putih. Tutup lah. Tutup. Dah cuba tanya orang tu. Saya bertanya, tak buka ke? Assalamualaikum bang. Tutup ke ni? Oh, baru buka. Cantik lah. Baru buka. Ingat tutup. Oh, Jumaat memang tutup. Okay, kalau ikutkan Jumaat memang tutup. Tapi tengah buat pembersihan sikit. Sekejap lagi buka. So, adalah rezeki kita pergi ke air terjun Latar Perahu. Kat sini kena bayar. Untuk dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Untuk makanan ikan, sebab dia ada tengas santuari kat sini. So boleh bagi makan ikan. Okay, abang ni tengah nak membersihkan dulu. Jom kita ke tepi dulu. Sebarang daun tengalan lampang sungai semoleh kerai kunyit semakam. Okay, kita dah selesai bayar tadi. Sekarang jom kita pergi ke Latar Perahu.
Sekejap. Okey, baling. Datang ini. Berdiri. Dalam. Renang ni, benar. Renang kat bang. Oh, sejuk betul tu. Sejuk oi. Macam biasa, tidur. Dah mandi, tidur. Bagus. Cepat, terjun terus. Ambil. Cepat. Dapat tak? Kasut Afan. Baling dulu kat sini. Boleh. Cetek dia tu. Ambil kasut Aidil tu. Ni kasut Afan kat sini je. Kenapa? Luka ke apa? Gigi lah, tak apa, ambil lu. Naik sini, naik kat sini. Allah, nangis pula. Mari. Sakit kot. Naik sini. Afan jatuh ke tadi? Ya, sakit. Nah, Sakit. tengok. Mana? Tidak sakit. Sini, ya, tepi dah tangan. Ya. Dah. Tidak sakit. Tergentak kat gigi dia. Cek dulu. Makin panjang lah gigi depan ni. Panjang sampai dagu. Dah lah, sikit je. Afan kan jadi hero dah, selamatkan kasut adik. Allah, darah. Mana? Alah, sikit je. Kan kita buang minyak. Dah. Nabi tolong angkat. Ya Allah. Afan hari ni jadi hero of the day. Selamatkan slipper adik. Tengok sikit muka hero of the day. Ajuk. Okey dah, dia selamatkan. Mama. Apa dia?
Ada lah. Okay. Diam. Alhamdulillah, settle camping kita kali ni 3 hari 2 malam di 2 campsite yang berbeza. Okey, kali ni campsite kami di Latar Perahu Waterfall Campsite. Okey, kalau tengok ni video kita orang ni memang dia memang mengekalkan konsep hutan tau. Dia sebenarnya dia buat macam semi wide dekat sini. Tapi saya nak kata semi wide pun tak. Dia cuma lampu dia kurang je. Macam toilet apa semua ada disediakan dan dia punya air kat sini sungai memang best. Okey, jangan lupa subscribe kita punya Poyo Camper. Nantikan video selepas ini kita nak ke mana pula. Okey, jumpa lagi.